Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nabila binti Anwar, 076575, pelajar ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling semester 4. Dalam video ini, saya akan mengupas isi mengenai video kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid yang telah saya dan ahli kumpulan pilih. Ini merupakan tugasan kumpulan saya di bawah subjek kajian teks Nusantara. Subjek ini telah diajar oleh Ustaz Engku Ibrahim bin Engku Wokzin. Tajuk daripada video yang telah kami pilih untuk tugasan kami ialah Iman dan Rukun Iman. Dalam tugasan ini, kami akan menyentuh isu daripada segi latar belakang video, latar belakang penceramah dan ulasan isi kandungan yang telah disampaikan oleh penceramah serta kesimpulan. Sebelum saya pergi kepada latar belakang penceramah, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai video YouTube ini. Tajuk ceramah ini ialah Iman dan Rukun Iman. Tajuk ini merupakan subtopik penting yang dipelajari dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Subtopik ini merupakan siri kelima dalam rangkaian syarahan tersebut yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazri bin Ismail menerusi laman YouTube. Video ini berdurasi selama 32 minit 21 saat dan mempunyai sebanyak 576 tontonan dan 693 pengikut. Seterusnya, untuk latar belakang penceramah, ceramah ini telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazri bin Ismail. Beliau merupakan seorang pendidik yang aktif dalam bidang dakwah dan ceramah umum. Beliau kini mengajar di Sekolah Agama Nurul Islam. Beliau juga sering dijemput sebagai penceramah jemputan di institusi keagamaan. Antara tempat yang beliau pernah memberikan ceramah adalah di Masjid Al-Najah Pekan Ayah Hitam, Masjid As-Saadah Permatang Gading, Masjid Nurul Iman Al-Usta, Masjid As-Salihin Al-Usta dan beberapa lagi masjid serta surau di sekitar Kedah. Baiklah, sekarang saya akan mengulas isi kandungan yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazri bin Ismail. Yang pertama adalah pengertian iman. Iman merupakan asas utama dalam agama Islam yang bermula dengan membenarkan dan menerima kebenaran dari hati. Iman bukan sekadar pengetahuan zahir semata-mata, tetapi lebih kepada pengesahan hati dan penerimaan yang mendalam bahawa Nabi Muhammad SAW adalah benar. Iman merupakan amal hati iaitu amalun qulub dan ia berbeza dengan Islam yang merujuk kepada amalan zahir anggota badan. Penjelasan ini mengingatkan bahawa seseorang itu belum tentu beriman hanya kerana dia melakukan amalan-amalan Islam seperti solat dan puasa, sekiranya hatinya tidak benar-benar membenarkan dan menerima ajaran Islam dengan sepenuh jiwa. Oleh itu, iman sebenar adalah penerimaan dan penghayatan dalam hati, bukan hanya sekadar pengetahuan akal. Contoh yang diberikan dalam video tentang orang-orang kafir Quraisy dan Abu Talib sangat membantu dalam memahami hakikat iman. Mereka mengetahui dan mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Namun, kerana hati mereka yang tidak menerima, maka mereka tidak dianggap sebagai beriman. Ini menunjukkan bahawa pengesahan hati sangat penting dalam menentukan keimanan seseorang. Di sini menunjukkan bahawa iman bukanlah sesuatu yang boleh dibuat-buat atau dipaksa-paksa, tetapi perlu hadirnya dengan keikhlasan dan keyakinan penuh. Bagi rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah, percaya dan menerima dengan hati bahawa Allah itu wujud dan memiliki segala sifat kesempurnaan, iaitu kita panggil ia sebagai sifat kamalat, serta menafikan segala sifat kekurangan, iaitu sifat naqais. Dalam video ini juga diterangkan tentang sifat Allah.
Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara ringkas iaitu ijmal adalah banyak, manakala yang wajib diketahui secara terperinci iaitu secara tafsil terdapat 20 sifat yang mana kita wajib untuk fahami. Hal ini menjadikan seseorang pelajar itu lebih menghargai ilmu sifat 20 yang sering dipelajari dalam pengajian tauhid. Perkara ini membantu seseorang itu untuk mengenal Allah dengan lebih mendalam. Rukun iman yang kedua pula ialah beriman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya, tidak berdosa dan sangat maksum. Mereka tidak mempunyai jantina, tidak makan atau minum dan tidak mempunyai nafsu. Walaupun bilangan malaikat sangat banyak, hanya 10 malaikat yang wajib diketahui secara terperinci. Contohnya, seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang menyalurkan rezeki, dan Israel yang mencabut nyawa manusia. Pengetahuan ini menambah kefahaman bahawa sistem alam ini dikawal rapi oleh makhluk Allah yang tidak pernah lalai daripada tugas mereka. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab. Daripada penjelasan ini, pelajar dapat memahami peranan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil serta bagaimana kitab-kitab ini telah diubah oleh tangan manusia sehingga hilang ketulinannya. Al-Quran pula kekal terpelihara dan sesuai diamalkan sehingga hari kiamat. Terdapat banyak kitab, tetapi 4 kitab utama yang wajib diketahui secara terperinci. Pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani dan mengandungi hukum syarak serta berita tentang Nabi Muhammad SAW. Kedua pula ialah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS dan mengandungi zikir, doa dan hikmah. Seterusnya pula ialah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dan menyeru kepada tauhid, namun telah diubah suai menjadi Bible oleh orang-orang Yahudi, serta Al-Quran yang merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang mana ia mengandungi hukum lengkap dan terpelihara sehingga hari kiamat. Bagi penjelasan rukun iman yang keempat pula ialah beriman dengan Rasul. Allah mengutus ramai Rasul untuk membimbing manusia, namun hanya 25 Rasul yang wajib diketahui secara terperinci. Perbezaan antara Nabi dan Rasul turut dijelaskan di mana Rasul membawa syariat baru manakala Nabi tidak. Ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada manusia kerana mengutus para Rasul sebagai penyampai wahyu dan pembimbing umat manusia ke jalan yang benar. Seterusnya, rukun iman yang kelima ialah beriman dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran dunia dan permulaan kehidupan yang abadi di akhirat. Dengan mempercayai hari kiamat, seseorang itu akan sentiasa terdorong untuk memperbaiki diri dan tidak lalai dalam mengejar dunia semata-mata. Ia juga menjadi peringatan agar setiap amalan yang dilakukan sentiasa berlandaskan niat yang betul dan semata-mata kerana Allah SWT. Rukun iman yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan azali Allah, manakala qadar adalah pelaksanaan ketetapan tersebut. Dalam video ini, Ustaz telah menjelaskan bahawa segala yang berlaku dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah sejak azali dan kita perlu redha dengan ketentuannya. Perkara ini membantu seseorang
untuk lebih sabar dan tidak menyalahkan takdir apabila ditimpa ujian. Pemahaman ini juga memberi ketenangan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan cabaran, kerana kita yakin bahawa setiap perkara yang berlaku dengan hikmah yang Allah lebih mengetahui. Kesimpulannya, daripada kupasan isi ceramah ini, iaitu video yang bertajuk Kitab Faridatul Faraid, Iman dan Rukun Iman, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazri bin Ismail, telah memberikan satu pengisian yang sangat bermanfaat, mendalam dan menyentuh hati berkaitan asas keimanan dalam ajaran Islam. Video ini telah memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang konsep iman, bermula daripada pengertiannya yang sebenar sehinggalah kepada pecahan 6 rukun iman yang menjadi asas pegangan seorang Muslim. Video ini bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah turut menyuntik kesedaran rohani dan membina kefahaman akidah yang kukuh. Dapat kita simpulkan juga bahawa keimanan bukanlah sesuatu yang diungkapkan secara lisan atau diamalkan secara luaran, tetapi perlu berpunca daripada hati yang benar-benar ikhlas dan yakin kepada kebenaran ajaran Islam. Penekanan terhadap sifat-sifat Allah, tugas-tugas malaikat, peranan kitab-kitab terdahulu, keistimewaan para rasul, hakikat hari kiamat serta hikmah di sebalik takdir dan ketentuan ilahi telah membuka ruang kepada muhasabah diri dalam kalangan pelajar. Semoga usaha meneliti dan mengulas kandungan video ini menjadi asbab untuk meningkatkan kefahaman dan pengamalan dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim yang sejati dan akidah yang teguh dan kuat. Itu sahaja daripada saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.